Assalamualaikum dan hai semua. Berjumpa lagi kita di Oi Jom. Dan kali ini kita nak sembang sikit pasal satu rancangan di Netflix yang tengah trending gila sekarang ni, iaitu Physical Asia. Program Netflix Physical Asia ni versi Physical 100, tapi kali ini ia pertarungan antara negara. Dan yang lebih jadi buah mulut netizen tak lain tak bukan Tim Indonesia, sebab ramai yang kata pasukan ini yang paling lemah antara semua negara. Betul ke? Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita kenal dulu barisan peserta Tim Indonesia ni. Yang pertama kita ada Marcus Fernandi Gideon, iaitu seorang pemain badminton ganda putera dunia, terkenal dengan kelajuan dan refleksi tajam. Peserta yang kedua kita ada Maria Salina, iaitu seorang mantan puteri Indonesia 2011. Beliau aktif dalam dunia sukan dan hiburan, juga bekas pemain bola keranjang profesional. Mereka ada Igas Executiner, iaitu seorang bodybuilder dan juga merangkap ketua pasukan Indonesia. Dan mereka ada Jeremiah Lakwani, iaitu hybrid athlete, Glenn Victor, iaitu seorang perenang, dan juga Fina Filipe, iaitu seorang atlet jiu-jitsu. Bila tengok line up nampak macam okey je kan, tapi sayangnya ramai netizen Indonesia yang tak puas hati dengan line up ni. Ada yang kata kod yang dikirim lebih macam model dan influencer daripada atlet sebenar, dan ada juga yang sinis cakap mereka ni macam buat photoshoot, bukannya pergi buat pertandingan fizik. Kan makin panas bila first episode keluar. Ramai yang mula bandingkan dengan pasukan Korea dan Thailand. Semuanya terdiri daripada fighter profesional. Sampai ada netizen yang bergurau, lain kali kirim limbat saja biar enggak diremehkan. Marcus, Glenn dan Fina memang datang dari dunia sukan yang sebenar. Cuma kali ini lawan mereka semuanya monster gym dari Asia. Mereka mungkin underdog, tapi semangat Indonesia tetap membara. Tim Indonesia mungkin bukan yang paling kuat fizikalnya, tapi dari segi viral, mereka lah juaranya. Kalau korang rasa macam mana? Patut pilih atlet hardcore je atau influencer pun boleh wakili negara? Tinggalkan pendapat korang dekat komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe Oi Jom untuk konten yang lebih viral. Assalamualaikum dan bye-bye.